Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah kita akan menceritakan tentang memelihara lidah kita, insyaAllah. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah, man lam yada' hawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajjatun fi an yada'a wa ta'amahu wa syarabah, rawahu al-Bukhari. Jadi menceritakan bahwasanya puasa kita ini menjadi sia-sia sahaja kalau kita tidak memelihara lidah kita. Dan di bulan puasa ini, dengan kita banyak mengumpat, dan jangan kita selalu membuat fitnah kepada orang, dan jangan kita selalu bercakap bohong, jangan kita mengutuk orang, jangan kita mengeji orang, maki orang dan sebagainya. Dan perkara-perkara ini termasuk dalam sifat mazmumah yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Dan yang kedua, di bulan puasa ini juga kita kena pelihara lidah kita dengan kita banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir, banyakkan berdoa. Seperti mana yang kita selalu berdoa selepas daripada solat tarawih, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, insyaAllah. Dan di bulan puasa juga kita banyak menggunakan lidah kita untuk membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, kerana lidah ini boleh kerana lidah ini juga, punca lidah ini juga boleh menimbulkan macam-macam. Di antaranya boleh berlakunya perceraian, boleh berlakunya pergaduhan. Dengan lidah juga boleh membunuh dan sebagainya. Untuk akhirnya, satu lagi hadis Nabi SAW daripada Abi Hurairah juga, laisa siyamu minal akli wa syurbi faqat, innama siyam minal lagwi wal rafath, rawahul Baihaqi. Puasa ini bukanlah menahan diri dari makan dan minum sahaja, tetapi puasa ini adalah perlu kita menahan diri dari perkara-perkara yang boleh lara, boleh melalaikan, dan boleh menimbulkan perkataan-perkataan keji dan sebagainya, insyaAllah. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Assalamualaikum.